وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sedia subscribe, like, share, komen video-video Abel. Doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Siapa belum subscribe, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Hari ni Abel nak cerita dua kisah seram. Dua-dua ni berlaku di Lebuh Raya Timur Barat lah, ataupun orang panggil Lebuh Raya Greek. Jadi cerita pertama diceritakan oleh Azrul. Azrul ni dia bekerja sebagai kerani di sebuah sekolah di Pekan Sik, Kedah. Dia tak bagi tahu pula sekolah ni sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, ataupun sekolah agama ke, sekolah tahfiz ke, dia tak bagi tahu. Tapi dia bagi tahu dia seorang kerani di sebuah sekolah lah. Jadi kisah seram dia ni semasa dia balik ke Jeli ke rumah isteri dia. Jadi masa ni bulan Januari, dia baru sebulan kahwin dengan isteri dia ni lah. Jadi biasalah pengantin baru mestilah nak selalu berada dengan isteri dia lah. Sampai je hari cuti ataupun hujung minggu ni mesti dia akan balik ke Jeli. Jadi biasanya dia balik ni menaiki motor lah, motosikal. Dia ada sebuah motosikal LC berwarna biru, dan hari tu dia bertolak daripada Pekan Siknya hari Rabu, sebab Kedahnya cuti hari Jumaat Sabtu, hujung minggu Jumaat Sabtu sama dengan Kelantan, Terengganu, Johor. Dia minta cuti annual leave hari Khamis. Jadi bila Khamis Jumaat Sabtu ni dia nak balik awal, dia bertolak lepas pada sekolah. Lepas pada habis kerja dekat sekolah, pukul 2.30 ni dia dah prepare barang-barang dia dah. Hari Rabu tu dia dah prepare dah. Dia beli minyak petrol, letak dalam botol mineral ni untuk standby lah. Kok tiba-tiba tengah-tengah perjalanan habis minyak, dia boleh top up minyak petrol lah. Jadi dia beli kopi semua, dia beli gula-gula semua supaya dia tak mengantuk lah. Jadi jarak di antara Pekan Sik nak balik ke Jeli ni lebih kurang 200 km lah, ataupun kalau naik kereta dalam 4 jam setengah sampai lah. Kalau naik motor pun mungkin dalam 5 jam setengah sampai. Jadi hari tu dia bertolak pukul 2.30 petang. Dalam hati dia ni, dia tak terfikir pun, dia tak takut pun, tak fikirlah pasal cerita seram ke. Dia tak terfikir pun yang dia bakal berhadapan dengan benda ataupun berhadapan dengan makhluk yang menakutkan lah. Jadi hari tu dia mengalami peristiwa seram. Jadi masa ni hari kerja biasa, bukan hari hujung minggu. Kenderaan dekat highway Greek ni memang tak banyak. Dia selisih dengan lori, dia selisih dengan kereta yang dia selisih. Cuma jumlah kenderaan tu tak banyak. Maknanya 2-3 km baru dia selisih dengan sebuah lori, 2-3 km baru ada dia selisih dengan kereta. Jadi tahu-tahulah jalan Greek ni memang kiri kanan bukit buka, kiri kanan hutan. Kalau petang ke ataupun kalau awal pagi ke memang berkabus lah. Jadi dah sejam lebih dia memandu ni, dia bawa motor ni, sampailah di RNR Titiwangsa ataupun RNR Puncak Titiwangsa. Masa ni pukul 5.30 petang. Jadi dia nak hilangkan dia punya lenguh-lenguh badan ni, dia masuklah ke susu RNR ni, dan dia berhenti di hadapan kedai makan lah. Kat sini ada kedai makan. Dia kata dia order kopi panas, lepas tu dia order nasi lemak semua, dah makan semua, dah cuci muka semua, dah sembahyang asar. Jadi dia ni nak start lah perjalanan ni, nak balik ke Jeli lah. Dan masa ni dia kata memang Puncak Titiwangsa ni memang berkabus tebal. Suasana ni macam nak hujan, macam angin sejuk. Lepas tu dia nampak awannya macam nak hujan. Dan masa ni dia tengok jam 5.45 ni suasana dekat situ, dia kata lebih kurang macam nampak seperti waktu senja lah. Jadi dia start motor lah, dia tak nak lah bermalam ataupun maghrib
dekat tengah-tengah hutan. Jadi dia start motor, dia teruskan perjalanan daripada sinilah. Lepas pada banjaran Titiwangsa ni lah, lepas pada tempat rehat Titiwangsa ni lah, dia mengalami peristiwa seram. Tiba-tiba dia tengok dekat side mirror dia ni, side mirror motor dia ni, dia nampak ada lampu kuning. Maknanya dia ada lampu motor daripada belakang lah. Masa ni dia dah rasa lega dah. Dia dah rasa macam ush, ada kawan lah. Maknanya dia kalau ada motor nanti dia boleh follow lah motor ni. Sama-sama nak orang panggil nak bersaing dekat highway ni, nak balik ke destinasi masing-masing lah. Dia tunggu motor ni tak potong pun motor dia. Dia tengok ikut orang panggil, ikut side mirror ni, dia tengok lampu motor ni tiba-tiba tak ada dah, hilang. Dia cakap motor ni nak masuk ke mana? Takkanlah nak masuk ke ada simpang atau ada rumah orang kiri kanan bukit, takkanlah ada rumah orang. Dia cakap apalah, dia kata mungkin perasaan dia saja kot. Tiba-tiba masa dia tengah duk fikir-fikir ni, tiba-tiba sebuah motor dengan laju potong dia. Dia perasan motor ni memang bawa lebih kurang dalam 120 macam tu. Jadi dia tak sempat nak kejar, tapi dia nampaklah motor ni, dia nampak kelibat motor ni, seorang lelaki mandu motor ni dengan pakai baju hujan color biru gelap, dengan seluar color biru gelap lah, dan pakai helmet ataupun pakai topi Apollo warna putih. Jadi masa ni dia nak kejar motor ni, dia bawa laju juga. Dia pulas minyak dia dalam 100-110, dia pulas minyak dia, dan dia kejar daripada jauh lah. Dia nampak lah motor ni, tiba-tiba motor ni hilang. Motor ni laju gila. Dia kata kalau aku ikut ni takut terbabas. Kalau terbabas masuk dalam gaung memang tak ada orang tolong lah. Kiri kanan ni memang kawasan hutan dia. Tak apalah, dia kata kalau ada kereta ke dia akan follow kereta, kalau ada lori pun dia akan follow lori lah. Dia layan je perasaan dia lalu highway Great ni. Kiri kanan ni memang hutan, berkabus makin lama makin banyak. Dan tiba-tiba dia terkejut, dia dengar belakang dia ni ada motor bagi horn pada dia, ping-ping, lebih kurang macam tu lah, bunyi 2 kali ping-ping. Dan dia tengok sebuah motor ni sebiji macam motor tadi, dan dia punya pemandu dia pun sama lebih kurang, pakai baju hujan warna biru, seluar warna biru dengan helmet Apollo warna putih. Jadi dia cakap, ni mesti ni konvoi, mesti motor ni dia follow motor satu lagi lah. Mungkin konvoi 2 biji motor, tapi motor ni tertinggal kat belakang. Dia kata, dia cakap memang betul sehati sejiwa lah. Dia kata pakaian pun lebih kurang sama dengan dia pakai helmet warna putih. Jadi dia cuba follow motor ni. Memang dia dapat follow motor ni daripada belakang, tapi dia tak nampak jelas bentuk motor ni, dia tak nampak jelas nombor pelik sebab masa ni berkabus. Dan dia follow ni lebih kurang jarak dalam 10 meter macam tu. Dia follow je, dia kata bawa 90, 100, 90, 100 dalam 2-3 kilometer dia follow motor ni. Tiba-tiba motor dipecut daripada 100 pergi 120 sampai hilang motor ni daripada pandangan. Dia cakap motor ni dah laju sangat dah. Dia cakap dah lah jalan selekuh, motor ni boleh tekan minyak lagi, boleh pulas minyak lagi. Apalah, dia cakap tak ada rezeki nak bersaing ataupun nak berkawan dengan motor ni lah. Jadi dia tengah duk layan perasaan ni. Masa ni dah pukul 6 lebih dah. Dia tengok memang suasana ni dah nak ke malam dah. Suasana ni dah, orang panggil dah remang-remang dah. Dah macam langit ni dah sedikit gelap dengan cahaya-cahaya warna oranye ni, tapi dia nampak jelas lagi lah permukaan jalan raya. Tiba-tiba bunyi sekali lagi motor bagi horn dekat belakang dia, ping-ping 4 kali bagi horn. Dan dia toleh, dia tengok ada sebuah motor. Dia agak terkejut juga, tapi nasib baik motor ni motor jenis yang sama, dan dia punya baju pun lebih kurang pakai baju warna biru dan seluar warna biru, tetapi lain sikit. Helmet dia ni color merah. Yang tadi 2 motor tadi helmet color putih, yang ni helmet color merah. Tapi dia cakap memang betul lah, memang ini konvoi lah. Dia kata konvoi motor 3 biji, dan memang geng ni memang tak tahulah geng apa. Dia kata pakai baju sama, cuma helmet je lain-lain. Jadi masa ni dia follow lah motor ni juga. Dia follow motor ni. Memang masa ni dia langsung tak terfikir, langsung tak rasa seram dalam
hati dia ni, dia follow juga. Dia follow daripada 100 macam motor tadi. 100, 120, 130 motor yang kat depan dia yang helmet merah ni memecut laju, dan tiba-tiba dia nampak pemandu motor ni helmet dia ni tercabut. Boleh helmet ni tercabut mungkin sebab angin kuat ke macam mana, helmet pakai tak kemas ke tak ketat ke, helmet tu jatuh tergolek-golek. Masa ni lah si Azrul ni dia tekan brake, dia takut dia akan terlanggar helmet yang jatuh ni. Kalau dia terlanggar ni memang dengan dia boleh terguling-guling, boleh kemalangan lah. Dia berik motor dia cuba berik secara yang dia rasa selamat, dengan harapan dia nak elak daripada terlanggar helmet ni, dan dia harapan dia ni, dia nak ambil helmet ni, dia nak bagi balik dekat tuan motor ni lah. Dia berhenti tepi jalan, depan helmet ni dia berhenti, helmet tu bergolek-golek tepi jalan ni, dia dah berhenti dah. Sebelah kaki kiri dia ni dah jejak tanah dah. Dia nampak helmet ni bergolek datang dekat kaki dia. Masa ni lah dia tengok dalam helmet merah ni, rupa-rupanya ada benda merah dalam helmet tu. Bila dia perhati, dia tengok dalam helmet ni rupa-rupanya bukan kosong, tapi ada muka orang, ada kepala orang yang tercabut daripada badan. Maknanya dia macam baru lepas aksiden, dengan mukanya berdarah-darah, tapi biji matanya terbuka 2 biji. Masa ni dia kata dalam hati dia ni tak boleh nak cakap apa, jantung dia ni macam nak luruh. Dia kata badan dia ni rasa kebas-kebas. Dia tawakal, dia cuba peres minyak motor dia, tekan atau pulas minyak motor dia, dia tinggalkan tempat ni. Memang dia betul-betul takut. Dia terfikir dalam hati dia, aku ni nak teruskan perjalanan ke ataupun nak patah balik. Kalau dia patah balik, dia dah, orang panggil, akan bermalam atas bukit atau bermalam di highway. Dan kalau dia patah balik, dia akan ketemu balik dengan kepala orang yang duduk dalam helmet tu. Dan kalau dia teruskan perjalanan, dia kata dia takut bertembung ataupun dia takut mengalami peristiwa yang keempat, di mana dia akan nampak orang yang bawa motor ni tak ada kepala kat depan ni. Jadi dia kata dia tawakal lah masa ni. Dia azan, dia baca ayat kursi, dan masa ni dia tawakal lah. Dia kata dia agak masa ni dalam 30 atau 20 km lagi dia akan sampai ke Jeli lah. Masa ni dia cubalah tawakal. Dia kata nasib baik dalam 20 minit lepas tu dia dah masuk dah sepadan Jeli, dah masuk dah sepadan Kelantan. Daripada jauh dia nampak ada lampu warna biru berkelip-kelip dengan lampu kereta berhenti dekat tepi lampu yang berkelip lah. Bila dia perhati betul-betul, rupanya yang dia tengok ni adalah satu kawasan roadblock polis lah, satu sekatan jalan raya. Dan masa ni lah hati dia lega. Dia tengok masa ni dah pukul 7 lebih dah, dekat nak maghrib lah. Jadi bila dah nampak ada sekatan polis ni, si Azrul ni dia tanpa segan silu ni dia pergi ke pos kawalan polis ni lah, tempat yang buat sekatan jalan ni. Dia kata masa tu ada seorang polis duduk dekat tengah-tengah jalan ni yang tengah buat sekatan jalan, manakala 3 orang lagi ada duduk di pos kawalan ni lah. Jadi dia pergi tanpa segan silu. Dia kata dia pergi, dia parking motor, dia bagi salam semua, dia bersalam dengan 3 orang polis ni. Jadi polis ni tanya dia daripada mana apa semua. Jadi dia ceritalah dia daripada Sik nak balik ke Jeli, tapi dia mengalami peristiwa yang menakutkan. Tadi dia ceritalah dia nampak 3 biji motor, dan satu motor tu helmet dia jatuh. Dia cerita kat polis ni. Polis ni kata, oi, dia pun seram bila dengar cerita daripada Azrul ni lah. Dia kata tak apa, tenangkan diri dulu, duduk kat sini. Dia kata nanti kalau ada motor lain yang lalu nanti kami akan tahan, kami suruh awak follow motor tu balik ke Jeli. Dia kata. Jadi Azrul kata setujulah. Azrul kata okey lah, okey juga cik kalau macam tu. Dia kata lega sikit hati saya. Kalau tak, saya memang dah tak sanggup dah nak seorang-seorang nak mulakan perjalanan balik ni. Dia kata dia dah tak berani dah. Dan masa ni lah polis ni mula cerita lah. Dia kata dia buat sekatan jalan ni pun ada 2-3 kali dia mengalami peristiwa seram yang pegawai polis ni cerita. Dan dia pernah, dia kata dia tahan sebuah lori 3 tan, dan dalam lori ni dia kata
ada 3 orang yang duduk dalam lori lah, pemandu, kelindak dan seorang perempuan. Di kursi ni ada 3 orang, kan kursi lori ni kan besar, ada 3 orang. Jadi dia minta lah lesen dengan pemandu lori ni, dan pemandu lori ni bagilah lesen. Lepas tu dia tanya siapa yang perempuan duduk ujung tu. Jadi pemandu ni kata, "Cik, jangan bergurau cik." Dia cakap, "Kami berdua je ni." Dia kata tu ujung tu awak tengok ni. Jadi bila tengok tu benda tu dah hilang. Yang polis ni nampak seorang perempuan baju putih lusuh je, rambut panjang, tapi muka dia ni pandang ke depan je. Dia tak berkelip mata apa semua, muka ni memang muka pucat. Dan bila polis ni tengok balik, polis ni kata dia dah tak nampak dah perempuan ni, benda dah hilang. Dan 2-3 kali dia mengalami benda-benda macam ni lah semasa dia buat sekatan jalan lah. Jadi itu cerita pertama yang diceritakan. Cerita kedua ni pula berlaku kepada pasangan suami isteri daripada Penang lah. Cerita kedua ni berlaku kepada pasangan suami isteri lah. Jadi pasangan suami isteri ni mengalami peristiwa seram semasa berada di lebuh raya Timur Barat ni juga. Masa ni si Azli ni bersama dengan isteri dia lah daripada Penang, dia nak menghala ke Kota Baru lah, sebab keesokan hari mereka perlu menghadiri satu kenduri kawan sekerja isteri dia di Kota Baru, kenduri perkahwinan. Jadi dia ni sewalah sebuah hotel di Kota Baru, dan dia orang akan check in malam tu, dan pagi esoknya baru dia orang akan pergi kenduri lah. Jadi bertolak pun dah lewat dah daripada Penang ni, mungkin dalam pukul 5 lebih ke ataupun dalam pukul 6, sebab dia kata dia sampai di highway Timur Barat ni ataupun highway Great ni dah pukul 9.30 malam. Dia kata masa ni memang ada kereta, kiri kanan ada kereta, tapi tak banyak lah. Biasalah bukan hari cuti sekolah, memang kereta tak banyak. Jadi biasalah suami isteri dalam kereta ni duk sembang pasal kerja, sembang pasal itu, sembang pasal ini, sembang pasal nak pergi holiday, nak pergi bercuti apa semua. Dia kata tengah borak-borak dengan isteri dia ni, memang dia kata kawasan highway ni tengah malam ni memang sunyi sepi, lampu jalan langsung tak ada, kiri kanan memang hutan. Tiba-tiba daripada jauh dia nampak ada lampu kereta ni seperti berasak, ada lebih kurang dalam 15 meter daripada kereta dia. Jadi isteri dia cakap, "Bang, ada accident lah sebelah kiri jalan." Dan memang betul, bila sampai dekat ni ada sebuah kereta ni dia langgar pembahagi jalan. Bila langgar pembahagian jalan ni, dia punya kereta ni bonet depan dia terbuka dengan keretanya kiri kanan kemik, dan air panas keluar daripada kereta ni menyebabkan kereta ni berasak. Jadi masa ni mereka ni berhenti betul-betul depan kereta kemalangan ni, sambil lampu kereta ni suluh ke depan kereta ni. Memang nampak jelas kereta, sebuah kereta yang remuk. Dia kata mesti dah orang dalam ni mesti dah mati dah. Dia cakap ke bini dia, yang awak call polis. Dia kata awak call 999, call bomba apa semua. Dia kata abang nak pergi tolong orang ni. Jadi si isteri ni, mula-mula isteri ni pegang tangan dia, tak bagi dia turun. Dan dia kata kat isteri dia, tak apa, sekejap je, awak call je. Dia kata abang pergi turun tengok keadaan. Dia kata. Jadi masa ni si suami ni, dia turun lah, berlari lah pergi ke kereta yang kemalangan ni. Dia tengok dalam kereta ni ada seorang lelaki, pemandu kereta ni. Dia punya muka dia ni melekat dekat steering kereta, dan darah ni memang penuh dekat steering. Dia kata muka dia ni memang confirm hancur, dan dia terfikir kenapa airbag ni tak terbuka. Dia nampak si lelaki ni memang dah lembek dah. Macam kalau orang dah meninggal ni, kita tahulah macam mana keadaan dia, dah lembek dah, tak bergerak dah. Dan dia kata memang bau hanyir darah ni memang kuat, dengan bau hanyir darah, dengan gigi kanan ni memang hutan tebal dengan bunyi cengkeriknya. Masa ni timbul perasaan seram dalam hati dia. Dia kata dia tak tahu nak buat apa, dan tiba-tiba dia dengar suara tolong, 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 macam merayu, macam menangis macam sangat sakit, tengah sakit. Dan rupanya dia tengok di
tepi sebelah belakang kereta ni ada seorang lelaki lagi. Mungkin lelaki ni dia tercampak daripada kereta dan dia berada di bahagian belakang kereta. Dia kata lelaki ni pakai baju hijau, seluar hitam dan rumputnya colour hijau. Jadi mula-mula tu dia tak nampak. Bila lelaki ni bersuara minta tolong ni, baru dia nampak ada seorang lelaki sambil tangan lelaki ni macam menggapai-gapai nak suruh pegang tangan dia. Jadi dia pun tak beranilah nak pegang sebab dia tengok lelaki ni macam dah berlumuran darah dah. Dan dia tengok di sebelah kepala lelaki ni ada satu benda putih bulat berada betul-betul di sebelah kepala dia. Dan bila dia perhati betul-betul benda putih ni merupakan otak yang keluar dari kepala lelaki ni. Mungkin otak ni keluar daripada kepala lelaki sebab kepala lelaki ni berdarah. Tapi dia fikir balik, betul kan ni otak lelaki ni ataupun otak lelaki yang duduk kat steering ni tercampak ke belakang. Jadi masa dia tengah duk fikir ni, dia kata kalau otak lelaki ni, takkanlah lelaki ni boleh hidup lagi, boleh merayu-rayu suruh tolong dia kalau otak dia dah keluar kan, macam pelik juga. Jadi masa ni lah dia dengar isteri dia menangis, dia dengar isteri dia menjerit, abang masuk bang. Dan dia paling kat isteri dia tengok isteri dia tengah melambai dalam kereta. Jadi dia pusing balik mata dia ni, tengok balik kereta yang kemalangan ni. Dia tengok kereta kemalangan ni dah bertukar menjadi rangka sebuah kereta yang dah lama terbakar, berada di tepi jalan. Dan masa ni lah perasaan takut, perasaan seram dia makin menebal. Dia terus berlari, dia masuk dalam kereta dia terus tekan minyak dia tinggalkan tempat kejadian. Masa ni isteri dia dah menangis dah macam tak sedar diri. Isteri dia dah menangis, dah ada pegang dia dah. Dia pun sebelah tangan dia pegang steering, sebelah kiri tangan dia ni genggam tangan bini dia. Dia kata sabar yang. Jadi bini dia kata itu sebenarnya bukan kemalangan yang betul, sebab isteri dia nampak betul mula-mula ni kemalangan, tapi tiba-tiba dia nampak ada seorang lelaki dengan muka berdarah ni tengah berdiri tempat kereta kemalangan. Mata lelaki tu tersembur keluar seperti baru lepas kemalangan dan berdiri betul-betul di depan suami dia. Masa ni lah dia panggil suami dia, dan bila suami dia paling kat dia tu, dia tengok balik kereta tu dah hilang dah kereta yang seperti kemalangan, yang ada cuma kerangka kereta yang baru lepas terbakar. Jadi masa ni dia kata teruskan perjalanan, dia dah tawakal lah, dia harap tak ada lagi benda-benda buruk berlaku. Dan inilah kali terakhir dia memandu di highway Lebuh Raya Timur Barat pada waktu malam. Dia kata tak nak lah, walaupun 2-3 orang dalam kereta pun dia dah tak sanggup dah nak jadi pemandu. Mungkin kalau dia jadi penumpang dia akan lalu lah, tapi kalau dia memandu memang itu kali terakhir lah. Jadi itulah dua cerita diceritakan kepada Abel untuk Abel share pada malam ni.